Zaman sudah berubah kerana hari ini anda bukan sahaja ada emas fizikal, malah juga ada emas digital. Apa beza emas digital dan emas fizikal? Emas fizikal ialah gold bar atau dinar yang anda dapat pegang sendiri. Emas digital pula merupakan unit pemilikan digital yang disimpan dalam akaun atau platform tanpa kegunaan fizikal tetapi dihubungkan dengan harga emas sebenar. Di public gold, emas di account gap bukanlah emas digital semata-mata tetapi ia bersandarkan emas fizikal sebenar yang disimpan dalam peti besi public gold. Simpanan emas di account gap sebenarnya mudah diuruskan yang mana tiada kos simpanan atau insurans. Semuanya ditanggung oleh public gold. Ia sangat sesuai buat penyimpan emas yang mahukan akses pantas dan pengurusan efisien tanpa perlu ke kedai emas untuk menjual emas mereka. Walaupun emas dalam account gap adalah bagus dan praktikal, tetapi saranan pakar kewangan, semua orang mesti ada emas fizikal yang dipegang dalam tangan sendiri. Jaminan emas fizikal dalam tangan tidak sama seperti emas dalam akaun kerana ia adalah simpanan di luar daripada sistem yang dalam kawalan anda. Jadi mana yang terbaik? Sebenarnya bergantung kepada keadaan anda. Jika anda tiada tempat yang selamat untuk menyimpan emas atau jauh dan sukar untuk anda dapatkan emas fizikal dalam tangan, simpanan di account gap lebih sesuai untuk anda. Tetapi letakkan matlamat untuk ada sebahagian simpanan emas fizikal dalam tangan kerana emas adalah aset sebenar yang boleh dipegang, disimpan dan masih memberikan anda keuntungan walaupun disimpan di peti besi. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.